Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni 12 hari bulan 2, Pak Long di Bangkok, Thailand. Untuk pagi ni Pak Long nak gerak daripada Bangkok ke Pattaya City. Motor duduk kat situ je, tak ada siapa ubah. Dia tak bagi kunci tengkok sebab kereta keluar masuk di sini senang nak ubah. Kat itu ada pek ayak. Okey dah tu. Kemarin dah lak-lak dah. Hari ni tembok-tembok ayak ni dah okey. Pagi ni perancangan lah daripada B2 Hotel Bangkok nak gerak ke Momiji. Okey, untuk hari ni kalau ikutkan plan yang saya buat tu hari ke-5 12 hari bulan 2. Tapi saya masuk awal sehari, kiranya hari ni hari ke-6 lah. Hari ke-6 check out dekat hotel, sarapan, tapi rasa macam nak lajak lah. Cari sarapan yang depan-depan. Daripada hotel B2 ni saya nak ke Bang Seng Fish Market tu. Dia buat macam pekan Jepun. Semalam dah cari pekan Jepun tu, dia dah macam tutup dah, tak ada sambutan. Yang ni dekat tengah-tengah antara Bangkok nak ke Pattaya City. Okey, kita gerak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sini cuaca malam dengan pagi kiranya sejuk lah. Macam pagi ni 24 darjah Celsius. Semalam dekat Bangkok sampai saya balik ke hotel lah, dia punya panas dia tu, tak boleh bincang. Balik hotel, mandi, tidur apa semua, petang baru gerak semula ke Bangkok. Mula tu tak mau keluar dah. Saya dah ingat nak lepak bilik je, nak passing video, tapi dan lah ada 1-2 video yang saya dah siap buat. Petang ingat nak rehat je, tapi tiba-tiba keluar juga. Bila keluar tu nak pergi dekat tu lah, Isha Buya Art ke nama apa dah dia punya tempat tu. Dengan hotel yang saya duduk ni lebih kurang 1 jam jugalah nak ke situ. Elok sampai je, tempat tu dia macam tak ada sambutan lah. Banyak kedai-kedai dah tutup, tapi dia buat di situ macam ala-ala pekan Jepun lah. Memang cantik lah. Boleh tengok bekas je lah. Sebab bila dah sampai, tempat tu dah macam tak ada sambutan. Tinggal depan tu ada satu restoran yang buka, yang lain semua dah tutup. Jadi dari situ nak balik macam takkan nak balik pula, tak balik kan, dah keluar. Saya pun terus ke Bangkok lagi sekali. Dan lah ambil gambar depan Hard Rock sekali. Lepas tu jalan lagi, duk ingat tu nak pergi dekat tu lah 0 km lagi sekali, pusing dekat depan istana apa semua. Sekali sangkut dalam pekan Bangkok. Sangkut yang sampai dekat-dekat sejam lah duduk atas motor. Saya keluar daripada hotel sampai balik tu 4 jam duduk atas motor. Kalau ikutkan hari ni dah sampai Pattaya, patah balik ke Bangkok lah. Dia punya jam tu kan campur-campur semua lah. Tapi tak apalah kan, dah masuk juga pekan Bangkok. Adalah 1-2 gambar ni macam saya ambil semalam lah kan, depan Rock Cafe. Lepas tu pusing-pusing, last sekali balik lah. Okey, yang tu cerita semalam. Sebab saya tak bawa GoPro. GoPro ni bila letak depan helmet, dia berat juga. Dia tekan saya punya kepala kan ke depan. Jadi bila masuk dalam pekan Bangkok, keadaan jalan jam, kereta motor kiri kanan, depa sini faham lah dengan jalan depa kan.
memanglah kalau ikutkan kita jalan terus ni, orang lain tak boleh lah nak corner kan, nak U-turn kan. Dah lepas dah biasa lori keluar, ada kereta U-turn. Sebab macam highway ni pun ada setengah highway 3 lorong, tapi tengah-tengah ada U-turn, tak ada lampu isyarat apa. Tapi mereka boleh break, bagi jalan masuk. Cuma kita lah jangan laju sangat. Sebab kadang-kadang bila laju, mereka keluar simpang, kita tak dan nak break ke apa kan. Sebab mereka dah biasa. Ada satu ni daripada rel kereta api. Rel kereta api dia tutup. Saya pun duduk tunggu lah kan. Tunggu sampai kereta api lepas. Lepas tu tengok ni, sekali dia buka rel, tersangkut tengah-tengah ni. Saya nak pergi ke sebelah kanan, ramai lagi lah yang nak pergi sebelah kanan. Tapi mereka dah biasa kan, biasa tunggu nak jalan pergi ke sana. Saya pun follow lah. Dah jadi macam Vietnam lah ni. Saya pun follow lah. Tapi ada sampai satu part kereta di sini akan bagi jalan. Sama jugalah tempat-tempat lain pun, tengah Bangkok pun. Cuma sebelum-sebelum ni saya duk bawa dalam Bangkok pun dalam keadaan ligan masa, laju, ikut map. Tapi bila kita bawa dengan santai, relax ni, kita dah boleh serasi lah dengan masyarakat sini, dengan jalan sini. Mereka ada style mereka, ada cara dia. Saya pun 2 hari di sini, kira 2 hari setengah lah kan. 2 hari setengah di sini, boleh baca lah jalan. Cik boleh baca jalan, bohong lah kan. Apa jangan tak percaya pula. Okey lah, lain-lain tak ada apa lagi. Hari ni dah hari ke-6. Bila saya bawa motor lebih kurang 15 kilo ke 20 kilo pun dah terasa lain dah. Badan mesti dia terasa lenguh lain. Jadi mungkin saya akan kerap berhenti kot. Cuma saya tak rekod sangat lah kan dalam GoPro ni. Ada masa saya rekod, ada masa yang saya tak rekod lah. Macam tu lah. Macam semalam pun, macam saya abang tadi, di dalam pekan Bangkok, masa tengah hari pun ada masa saya ambil, ada masa saya tak ambil gambar. Sebab tu lah, bila keluar petang saya tak letak GoPro tu, jadi selesa sikit lah. Helmet rasa ringan je. Ok, baik. Terima kasih lah pada yang menonton Pak Long daripada B2 Hotel. Hotel yang Pak Long duduk di area Pathum Thani, nak gerak ke Pattaya City. InsyaAllah moga dipermudahkan urusan Pak Long pergi dan balik, InsyaAllah. Jom. Okey, 1 jam perjalanan saya dari Pathum Thani. Ni dah masuk area Samut Prakan. Kilang Yamaha Bangkok yang besar tu, di area-area sini lah, Samut Prakan. Dia dari mana tadi? Pak Long dari sini, Pathum Thani. Pathum Thani kursi ikut depan tu, kiranya atas lah, sebelah atas lah tu. Kalau tidak ikut bawah ni, dia naik tongkang. Tongkang ikut jalan sini masuk yang sama jugalah. Jadi nak ke area sini. Sini dia ada satu bangsik, nama kalau tak betul komen lah. Dia macam pasar pagi. Dia buat ala-ala Jepun macam tu lah. 1 jam atas motor, jadi saya rehat tak lah. Kobek pungkong, rehat sat je di sini, ambil angin sat, bagi betul-betul urat apa semua. 10 minit, 15 minit, lepas tu saya sambung semula lah perjalanan. Ok, Yamaha Thai, tu dia Thai Yamaha motor. Nak order spare part, Roger Pak Long lepas ni Pak Long boleh ambil direct di sini. Kiranya untuk part-part Yamaha di Thailand ni, di sini tempat dia. Tu dia. Oh, ada 2 pintu. Tadi yang pintu pertama, saya cuma ambil gambar je depan tu. Yamaha Riding Academy tu. Okey,
Sebelum ni saya duduk lalu je kat sini. Lalu terus pergi sampai ke Pattaya kan, tak berhenti kan, dah main relax santai. Jadi singgah ambil gambar, tak ada apa pun, gambar je lah. Macam video yang saya abang kemarin lah, ramai yang bertanya, berbaloi tak motor S-Max ni, berbaloi tak motor yang lebih mahal berbanding motor yang baru-baru dalam pasaran yang law ni. Macam-macam jenama lah yang ada kan, macam-macam, jadi macam trending skuter keluar. Sebenarnya semua motor murah, sebab semua motor yang ada dalam pasaran ni ada pembeli dia. Cuma yang membezakan setiap motor tu rezeki masing-masing lah. Sebab rezeki masing-masing tak sama. Macam saya pun, apa yang ada sekarang ni, yang tu lah rezeki saya. Motor ni akan jadi lebih mahal bila kita sendiri yang mencipta memori dengan motor tu. Setengah orang motor dia bawa pergi kerja, ulang alik, dapat gaji, dapat bonus, dah rasa macam yang tu lah yang dia cipta memori dengan motor tu kan. Setengah orang dia ride dengan kawan-kawan, jumpa kawan-kawan. Ada setengah ride dengan orang yang rapat, orang yang sayang. Jadi yang tu lah detik-detik memori-memori yang membuatkan sebuah motor tu akan jadi mahal dalam diri kita sendiri. Untuk ride pun tak perlulah nak ride jauh-jauh, ikutlah kemampuan masing-masing. Ikut feel masing-masing. Kita jangan ikut orang. Ikut orang ni macam mana pun takkan kena. Orang akan bercakap apa saja. Jadi yang nak sara tu kita, yang nak jaga pun kita. Ikutlah kemampuan masing-masing. Yang tu sambungan dari kemarin. Selalunya saya sampai di sini pukul 4 petang, pukul 5 petang. Ada yang awal itu pukul 3. Untuk kali ni saya sampai pukul 9 pagi. Kiranya awal lah. Macam biasa, sampai di depan sana saya akan on. Okey. Sampai dekat sini, polis tu dia tahan, dia minta lesen. Okey sir, tak dengar. Dia minta lesen, dia tengok lesen, ada lesen, dia tanya international. Saya abang international lah. Yang tu sajalah dia tanya. Sampai dekat sini saya tukar plan. Saya nak pergi dekat Momiji dulu, settle, pusing-pusing dekat Momiji, ambil gambar apa semua dekat kedai kopi. Momiji tu dia kedai kopi, ada dia buat style macam Jepun kan. Elok sampai dekat situ, settle ambil gambar, baru ke Bangseng Market. Bangseng Market dia buka pukul 10 Thailand. 10 Thailand, lebih kurang pukul 11 lah. Saya bajet duduk di Momiji tu 1 jam. Lepas tu baru main dekat Bangseng Market. Bangseng Market tu pun dia buat macam ala-ala Jepun jugalah. Dalam tu ada sushi apa semua. Tengok dalam gambar lah. Kadang-kadang dalam gambar ni tak boleh percaya juga. Macam semalam dekat Bangkok yang saya abang tadi, dia buat macam satu tempat tu, Shibuya Art apa dah nama dia. Elok sampai tempat tu dah tutup. Jadi tak ada rezeki lah kat itu kan. Tapi kalau pergi pun ambil gambar je lah. Ni dah lepas Samut Prakan. Dari sini nak ke Pattaya 2 jam lebih lagi rasa. Cuma saya pusing-pusing sini. Sampai dekat Momiji tu mungkin saya akan google kedai makan yang dekat-dekat sini lah. Dah terasa dah lapar. Dah saat ni bila polis tu tahan, ketak juga kita. Oi, cuak juga. Aku buat salah apa pula ni? Nombor plate depan tak ada lah. Nombor plate depan melayang. Sudah dah kata. Lepas tu dia minta lesen. Dia tengok lesen apa semua, dia tanya international.
Tengok apa. Dia tanya nak pergi mana, abang pergi Pattaya kan. Dia tak kenal Pak Long. Dia kenal Pak Long, senang aja. Okey dah nah. Jom ke Momiji Coffee. Ambil gambar Roger. Okey, 1 minit lagi saya nak sampai dekat Kopi Momiji. Ni ada kapal terbang. Oh, kapal terbang dengan dinosaur kat sini. Sebelum ni saya ada tengok dekat YouTube siapa dah. Rupanya kat sini dinosaur dengan uish, pokok berasak semua. 1 minit lagi lah. Oh, sejuknya. 1 minit lagi nak sampai dekat Momiji. Sini kot kan tempat tu, Momiji. Ni dah nampak macam Jepun-Jepun sikit. Betul ya. Tu dah masuk. Dah ramai dah orang sampai. Ya, tempat Momiji. Lepak sat kat sini. Ambil gambar. Kedai tak buka lagi. Berdua seorang ya? Ya? Satu botol je? Satu lah. Rubuh lah tu. Baru minggu lepas tengok, baru kemarin tengok orang update. Tu lah. Tinggal yang ni ya. Memang lambat buka. Ya? Lambat buka. Tak mau ambil gambar depan tu dah okey dah. Ni lajak ke Pattaya? Lajak Pattaya. Matahari belakang okey Ya dah. Gambar okey. Tu lah. Okey, kedai kopi special kopi. Tapi dalam ni dah buka lah. Memang apa? Ramai duk main duk ambil gambar ni. Kita pun singgah lah kan. Cuma satu tempat je. Ni nak renovate. No parking. Belakang ni ada apa? Ketam sak ni. Okey lah. Saya nak ambil gambar dulu kat situ. Dari mana ni? Salam. Oh, Syalam. Dah naik atas kot? Dah naik atas? Bangkok ni ada Bangkok tadi. Oh, dah Bangkok je lah. Malam tidur Bangkok. Ingat naik atas lagi. Tak. Ya. Tak larat lah. Tu. Momiji. Saya dari Momiji tadi. Lepas tu singgah dekat tepi pantai. Kat sini saya Google ada satu restoran halal. Bukan sebuah halal, banyak. Kat sini banyak. Tapi bila pi tu dia banyak macam gerai-gerai ni je. Lepas tu ada satu lagi ni, kedai kat depan sana. Lebih kurang 7 minit. Pi kat situ, makan-makan dulu. Kalau ni dah pukul 11.30. Di area ni kawasan saya lupa nak tengok tadi, tapi kawasan pantai tepi ni memang pantai, ramai orang tempatan lepak apa semua. Sepanjang pantai ni dia buat macam kemah-kemah sewa, boleh lepak minum. Jadi saya nak pergi makan dulu, settle makan apa semua. Saya akan ke Pattaya terus untuk projek petang ni. InsyaAllah kita akan ronda kat tapak Bike Week. PIY, kata PIY boleh ambil gambar, buat video apa semua kan. Dia start esok
13, 14, 15 ke 15, 16, 17 lah. Duk sembang dengan Cho Yuzi semalam pun, dia kata baju hari Jumaat baru start jual. Jadi baju mungkin tak sempat lah kot kan, sebab Jumaat pagi saya nak gerak balik lah. Tengoklah kirim kat Bob ke tak pun siapa-siapa lah kan. Ok, Google jumpalah satu restoran dekat sini. Tu lah seberang jalan tu, halal restoran, nama dia Angsila. Sini macam area di Pak Barah. Dia ada banyak kedai-kedai makan di seberang jalan kan. Yang ni satu je lah yang ni dah masuk lah tadi tanya kan. Halal restoran. Oh ni saya tengok view kat sini lah. Ada. Oh cantik eh. Ni pemandangan dari sini. Saya berhenti makan dulu. Sini dia area mana? Saya tengok. Sini dengan Pattaya jauh lagi. Dengan Pattaya City tu dia 3 jam lagi kurang-kurang. Sini dia on the way nak ke Ban Bang Pra. Ni yang Tasik tengah-tengah tu kan. Saya duduk kat area sini, tepi laut. Okey, makan dulu lah.